Kalau kita sembang pasal penjaga gol legenda negara nama Abdul Rashid Hassan, mesti kita tak boleh nak tinggal lah. Beliau adalah watak penting dalam era kegemilangan bola sepak Malaysia. Berasal dari generasi emas bola sepak tanah air, Abdul Rashid bukan saja terkenal dengan refleks pantas dan keberanian luar biasa, malah beliau juga turut digeruni oleh penyerang pihak lawan kerana keterangan beliau di atas padang. Kerjaya bola sepak beliau bermula bersama pasukan Selangor FA, salah satu pasukan paling berjaya dalam sejarah bola sepak Malaysia. Bersama Gegasi Merah, Abdul Rashid membantu pasukan tersebut menjulang Piala Malaysia sebanyak 3 kali pada tahun 1975, 1976 dan 1978. Pada waktu itu, Selangor memang gah dengan barisan-barisan pemain bertaraf bintang bagaikan Real Madrid Malaysia, dan Rashid ini kunci utama di bahagian pertahanan terakhir pasukan Selangor FA. Lepas itu, beliau berhijrah ke Kuala Lumpur FA pula, dan di sinilah Rashid terus ukir nama sebagai antara penjaga gol terbaik negara. Bersama skuad ibu kota, beliau berjaya membantu pasukan itu menjulang trofi Liga Malaysia pada tahun 1988. Bukan itu saja, Kuala Lumpur juga turut menjuarai Piala Malaysia 3 tahun berturut-turut pada tahun 1987, 1988 dan juga 1989. Satu pencapaian yang sangat hebat dan jarang diurangi lagi. Tahun 1988 pula pasukan ini sambung bersih bila turut menang Piala Sumbangsi. Kalau cerita pasal sumbangan beliau untuk negara pula, Rashid bukan calang-calang. Dia jadi antara watak penting dalam skuad kebangsaan Malaysia, terutamanya dalam kejohanan Sukan SEA tahun 1977 dan 1989. Malaysia berjaya bawa balik pingat emas dan Rashid antara pemain utama yang bantu mencapai kejayaan tersebut. Main untuk negara bukan saja satu perhormatan, tapi Rashid buktikan dia layak pakai jersey keramat tersebut dengan penuh bangga. Abdul Rashid Hassan bukan sekadar seorang penjaga gol, tapi dia lambang dedikasi, semangat juang dan cinta terhadap bola sepak Malaysia. Sampailah ni, nama dia masih disebut. Bila orang sembang pasal penjaga gol legenda tanah air, dia bukti yang kerja keras, disiplin dan semangat tak pernah kalah boleh bawa seseorang itu ke tahap yang luar biasa. Terima kasih, legenda.